Teh tarik, air coklat, air bandung. Buka-buka dapat shilling emas. Siapa tak nak? Ada bawah penutup tu je. Dulu masa berbuka satu family, ramai-ramai air pekat-pekat, macam-macam jenis pula tu. Tapi sekarang ni semua orang dah ada kehidupan masing-masing, susah nak jumpa. Tambah ais je teh tarik ni, terus rasa macam air tangan mamak. Mak-mak maksud aku. Kawan-kawan, 25 Februari sampai 4 April ni ada kempen tekan goncang buka dan menang. Dapat apa? Shilling emas dan duit raya terkumpul 50,000. Macam mana? Korang buka je botol, tengok bawah penutup, macam kita orang dapat 1 gram shilling emas. Pekat-pekat betul air house egg ni. Lagi-lagi bandung dia. Penutup botol tu tak kisah pun dari mana-mana, 5 jenis air house egg. Waktu berbuka, juadah dah tersedia. Kopi peng pun ada juga. Rasa kopi dan susu. Tapi kalau kopi hitam pun ada. Minum waktu sahur, berjaga sampai more. Carilah house egg kalau nak shilling emas dan duit raya terkumpul sehingga RM50,000. Rasa berhantu tak cukup satu.